Contoh saya perasan tadi, nak AP, nak GP, arithmetic progression dan juga geometric progression. To be honest, kalau awak bukan lagi dalam level untuk go through-kan yang itu, boleh tolak tepi dahulu. Tak apa. Iya, tapi awak perlu fokuskan. Macam kawan saya tadi share, solution of triangle, index number, coordinate geometry. Wah, saya tengah cakap ni, nak atas pula. Oh, nak atas. Oh, sorry. Sorry, saya tengah bercakap. Awak tak layan saya pun kan? Sibuk dengan atas-atas dia. Nak probability distribution? Kita cuba. Bagus, maksudnya dia tahu dia nak belajar apa. Ingat, dengarlah pesan kami. Nak study untuk AdMath untuk esok ni, kalau you kata you nak dapatkan C+, you kata you nak lulus, you kata nak A+, kita ada strategi. Kita bukannya datang esok, datang semua benda. Kita nak apa, nak kena study semua benda. No need. Be smart. Ada caranya, itu yang kami tengah share. Dan saya bawakan kawan saya yang seterusnya. Alang-alang dah 10.7 ni. Apa kata kita jadi 11 balik? Apa kata kita jadi 11 balik? 11K, let's go. Tengok bab yang saya kasih tadi boleh. Awak nak tengok kan? Waktu macam ni lah baru nak tengok balik kan? Awal-awal tadi tak nak screenshot. But no worries. Saya memahami awak. Saya akan bagi awak apa yang saya dah sharekan awal tadi. Boleh? Tapi untuk perjalanan kita yang seterusnya, nampak gaya macam sikit lagi tu nak 3 million. Sikit lagi tu nak 11K. Cukup 11K kita gerak. Baik. Nak ingatkan balik ya. Kita tak go through kan pun dengan awak untuk chapter indices dan juga log. To be honest, ada sebabnya. Nanti kami share. Kalau macam tu tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah pun sampai kepada 11.1K viewers. Mari teruskan perjalanan dengan Amir Ma'ruf. Saya dengar suara awak sedap, betul ke? Suara saya memang sedap. Terbaring lagi di taman, tak sama siapa ke... dia kacau suara saya tadi. Suara saya sepatutnya sedap, tapi dia dah macam menggeletar sangat. Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaring lagi di taman, tak sama siapa keseorangan. Tidakkah kamu rasa keletihan, berlari bekerja dalam fikiran. Dia orang tengah takut tau. Yelah tu. Itu pasal lah kita nyanyi telefon, tertinggal sesuatu, ingin datang ke rumahku. Dia orang tengah takut. Kita hiburkan sikit. Masya Allah. Sekarang kita sambung. Let's go. Allah Akbar. Sakit. Kalau nak suruh sambung tu tak payah pukul. Fahimi Ma'ruf. Tak ada. Anak Ma'ruf ada 6 orang je. Fauzan, Yasir, Ashraf, Amir, Ifah, Izzah. Tak ada Fahimi. Korang jangan main-main. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Apa khabar semua orang? Saya harap momentum kalian masih berada dalam fasa-fasa yang inginkan perubahan. Mungkin kalau bukanlah perubahan yang besar, dia masih dalam fasa perubahan. Tambah 1 markah ke, tambah 2 markah ke, still ada benda tu. Yes. Ada bateri? Ada. 59 lagi. iPad ni kaya wak. Sebelum saya bawa pada korang, saya dah apa nama tu nya? Saya dah charge. Kantoi pula. Saya dah charge dah awal-awal. Okey, kejap Alright. Bismillah. Thank you kepada yang dah bagi gift. Okey, ajak lagi kawan-kawan korang yang lain. Untuk saya pula, wak, saya akan sambungkan dengan chapter yang tidak kurang mahalnya, kawan-kawan sekalian. Mahal juga, wak. Mahal juga. Kenapa, wak? Sebab benda ni dah 2 tahun tak masuk paper 2. Yang selama ni daripada atuk, nenek, bapa, mak, abang, kakak kita, dia masuk dekat paper tu. Tiba-tiba kali ni, wak, dia dah 2 tahun, wak, tak masuk paper tu. Maksudnya, wak, kita tak tahu, wak. Sepanjang KSSM ni, wak, banyak telah berlaku. Jangan zoom. Biar. Sepanjang KSSM ni dah banyak sangat berlaku kejutan-kejutan, wak. Yes. Jadi, hari ni untuk part saya akan bawakan chapter yang dipanggil sebagai Circular Measure Form 5, chapter yang pertama. Boleh terima? Okey, sebelum tu kawan-kawan sekalian, saya nak tanya dahulu. Korang tahu kan, dekat chapter Circular Measure ni, ini antara chapter yang boleh kita gain confident. Ini adalah makanan yang boleh bantu kita untuk gain confident, wak. Gain confident. Oh, sana.
Dia boleh bantu kita gain confidence kawan-kawan sekalian. Oh, ni. Orang baru, orang baru. Yes. Jadi kawan-kawan sekalian, saya nak payung nota saya boleh? Kerja saya memang suka payung nota, Wak. Memang daripada dulu, kerja saya memang payung nota. Bismillahirrahmanirrahim. Bak datang, mana form 5? Bukan. Sekejap. Kenapa tiba-tiba dia buka nota lain tu? Allahu Akbar. Okey, kejap. Saya payung nota saya kejap untuk bagi overall pandangan pada korang supaya korang tak tersalah pandang kawan-kawan sekalian. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. This is apa yang perlu awak tahu pasal circular measure. Bismillah. Mantap tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian. Saya letak kat sini. Sebentar. Okey, ngam, cantik. Ini adalah circular measure kawan-kawan sekalian. Yang mana, Wak, circular measure ni, gamenya adalah cara awak gunakan senjata. Wak, dalam chapter ni kita ada 4 senjata, which ini adalah 4 formula yang wajib awak tahu. Dalam 4 formula. Yang pertama kita ada arc. Blur, tak apa. Nanti saya zoomkan. Korang nak screenshot ke? Zaman bila kita screenshot ni, Wak? Apa kata kalau nanti saya upload, Wak? Korang faham tak? Nanti saya upload, lepas tu korang download macam biasa. Macam maths hari tu. Yes. Okey, jadi kawan-kawan sekalian, untuk formula kita akan ada 4 formula, iaitu arc ataupun lengkuk. Yeza. Kalau yang ni bulatan, arc tu yang kat luasan tu. Boleh? Yang kat luasan tu. Yeza, itu arc. Yang kedua adalah formula sector. Ini ni. Yang belah dalam ni adalah sector. Boleh setuju? Seterusnya, segmen. Satu bulatan. Saya tarikkan bawah ni, Wak. Yang belah sini, area of segment. Dan yang terakhir adalah chord. Chord adalah perentas yang sini, Wak. So, saya tunjukkan kat sini, Wak. Yang ini adalah lengkuk ataupun arc. Yang kedua adalah sector yang belah dalam ni. Yang ketiga adalah segmen. Area dekat sini ataupun luas dekat situ. Boleh, Dan yang terakhir abang kakak sekalian, chord. Panjang garis lurus situ. Boleh terima atau tidak? Yes. Maka kawan-kawan sekalian, formulanya akan jadi arc theta. Yang kedua, segmen 1/2 R square theta. Segmen 1/2 R square theta. Itu sektor. Astaghfirullahalazim. Sektor 1/2 R square theta. Segmen 1/2 R square theta minus sin theta. Segmen 1/2 R square theta minus sin theta. Dan yang terakhir, chord 2R sin theta over 2. Sekali lagi, 2R sin theta over 2. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian. Kalau korang perhatikan R dan R. R pula. Theta kita ni kawan-kawan sekalian, dia ada 2 bentuk, ada 2 wajah. Dah macam tajwid dah. Kan? Mim ba'di ataupun mim ba'di. Dah macam tajwid kawan-kawan sekalian. Jadi, nak BM, kakak saya dah sediakan BM dekat sini. Saya dah sediakan BM dekat situ. Boleh ke? Boleh dah bagi dah kat situ. So, theta ni kawan-kawan sekalian, dia ada 2 wajah. Sama ada kita gunakan radian ataupun kita gunakan degree. Boleh terima atau tidak? Boleh Yaza. Yang membezakan sama ada awak nak guna radian ataupun degree, ingat, kalau sebelum dia ditemani oleh trigonometri iaitu sin, dia akan guna degree. Kalau ditemani oleh sin, dia akan guna degree. Boleh terima atau tidak? Yes. Seandainya dia tidak ditemani oleh trigonometri, sin ke cos ke tangent, tapi dalam kes ni sin lah, awak tak perlu guna degree, awak kena tukarkan dia jadi radian. Radian nak tukar macam mana? Kawan-kawan sekalian, ni saya dah letak semua dah, nanti korang download je, Wak. Benda ni semua dah ada dah, Wak. So degree nak tukar jadi radian, nak buat apa, Wak? Darabkan dengan darabkan dengan pi per 180. Pi adalah 3.142. Boleh terima atau tidak? Boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, so kalau nak patah balik kawan-kawan sekalian, just darabkan dengan pi 180 per pi. Okey, satu tips yang saya nak bagi tahu kat korang, geng, untuk nilai radian dia akan always jadi nampak lebih kecil daripada degree. Untuk nilai radian dia akan always jadi terlihat lebih kecil daripada degree. Macam yang ni degree 60, radian adalah 1.047. Lebih kecil. Jauh lebih kecil. Boleh terima?
Yes. So sama ada pi per 180 ataupun 180 per pi. Kalau lah dalam exam esok korang terbalikkan, cuba ingat degree mesti lagi besar, jauh lebih besar daripada radian. Kalau awak dapat radian 500, degree dia 300, yang itu awak kena tengok balik, awak dah tersilap, dah terbalik. Boleh terima? Yes. Okey, seterusnya kawan-kawan sekalian, dalam circular measure ataupun kita punya sukatan membulat ni, kalau ada apa-apa benda yang membuatkan awak dah guna dah 4 formula ni awak dah guna habis-habisan, dah cuci habis-habis, tiba-tiba awak dalam soalan awak blur, awak tak tahu macam blur. Awak macam Zim, tolong jap. Tolong blurkan jap. Awak macam nak exam je awak blur kan? Boleh tak blur kan? Tak boleh. Tak jadi pula. Awak blur tu, awak tengah buat tiba-tiba awak blur, awak tak tahu nak buat apa. Awak cari right angle triangle. Cari right angle triangle. Yang mana kawan-kawan sekalian, kalau ada right angle triangle, ada dua solusi. Yang pertama adalah teorem Pythagoras ataupun awak gunakan trigonometri. Boleh terima? Yes, cantik. Dan akhir sekali awak, tips dia saya nak bagi kat sini awak, ada certain calculation kalau dia melibatkan major sector, awak kena guna trik ni awak. Okey, contoh kawan-kawan sekalian, saya tarikkan kat sini sub. Okey, saya letakkan sana sub, saya letakkan kat sini. Yang ini dia bagi 1.047 radian. Tiba-tiba dia nak suruh kita cari angle yang belah sana awak. Dia nak suruh kita cari angle yang warna biru ni kawan-kawan sekalian. Perlu ke kita tukarkan dulu radian ni kepada degree, lepas tu 360 tolakkan degree ni, nanti dapat angle yang kat sana, tukar balik dalam radian? Tak perlu. Kenapa? Sebab awak kena tahu satu tips ni awak. 180 darjah adalah bersamaan dengan 3.142 radian. Boleh terima? Maka kawan-kawan sekalian, kalau 360 darjah, dia akan jadi berapa? Darabkan dengan 2. 3.142 darabkan dengan 2, nanti korang akan dapat 6.284. 6.284 radian. Maka kawan-kawan sekalian, nak dapatkan pi yang belah sana tu, nak dapatkan angle yang belah sana tu macam mana? Tolakkanlah dengan 1.047. Boleh dapat? Boleh Mantap kawan-kawan sekalian. So sekarang ni kita tengok dia, application dia dekat dalam soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, ini merupakan soalan yang besar. Sebab saya katakan besar tu adalah markah dekat sini dia allocate 10 markah awak. Markah yang dia allocate untuk kita adalah 10 markah. Ini kalau duit ni kaya kita awak. Kalau duit ni kaya kita. Masya Allah. Masya Allah. So kawan-kawan sekalian, let's go. Jom kita tengokkan kejap soalan ni, boleh? Boleh Okey, ngam. Cantik. Nak screenshot? Okey, lah saya bagi screenshot lah tadi. Nak screenshot? Okey, screenshot. Screenshot. 5. Ui, lawa amat. Lawa. Saya punya nota dekat dalam. Lawa lah. Lawa lah. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Kawan-kawan sekalian, mari kita tengokkan soalan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya hanya akan bagi idea untuk awak selesaikan. Selebihnya saya serahkan pada kalian untuk selesaikan sendiri, boleh? Okey. Tapi kalau korang punya kiraan laju, settle lah. Saya boleh terus dapat jawapan, saya boleh kongsikan kepada kalian semua. Boleh Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya dia bagi tahu dekat sini awak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, Raja menunjukkan sebuah bulatan berjejari 4 cm. Bulatan tu mana, Wak? Bulatan yang itu kan? Yes, bulatan yang ini. Bulatan ini yang jejarinya 4 cm. Setuju atau tidak? Harap semua orang dapat setuju Mantap. Okey. Seterusnya kawan-kawan sekalian, yang belah sana tu pula dia kata OBC adalah sektor sektor OBC berpusat di O. Maknanya setuju atau tidak kalau saya katakan O ke B dan O ke C memiliki panjang yang sama. Setuju atau tidak? Yes. Kenapa? Sebab dia kata itu adalah sektor, betul? Maknanya kawan-kawan sekalian, secara automatik kita boleh tahu bahawasanya yang 12 cm ni akan mewakili dia punya, Allahu Akbar. Yang 12 cm ni, apa yang degil sangat awak ni? Yang 12 cm ni akan mewakili dia punya arc. Yes. Ini akan jadi dia punya arc ataupun lengkuk. Boleh terima? Yes. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, dia bagi tahu dekat sini bahawasanya panjang lengkuk BC
adalah 12 cm. Dah, settle. Itu adalah lengkuk, itu adalah arc. Mantap. Seterusnya, dia bagi, Masya Allah, dia bagi informasi dalam bentuk nisbah. OA, AB adalah 2 nisbah 3. Alright. OA nisbah AB adalah 2 nisbah 3. Tuan-tuan, boleh tak kalau saya nak minta kita settlekan urusan ni dulu, bagi tahu dulu dalam diri kita, bagi tahu dulu dekat dalam kertas soalan, berapa sebenarnya panjang OA? Panjang OA sebenarnya adalah 4 cm. Setuju? OA 4 cm sebenarnya. So, kawan-kawan sekalian, saya nak tanya, 2 nak jadi 4 darab berapa? Darab 2. So, kalau kiri darab 2, kanan pun awak darabkan dengan 2. Maksudnya sini, AB akan jadi berapa cm? 6 cm. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya juga, kalau saya gariskan satu garis panjang ke sini, ini akan jadi radius untuk sektor OBC dengan panjang 10 cm. Are you following me? Boleh Mantap, cantik. Seterusnya kawan-kawan sekalian, dah settle yang tu, dia bagi hadiah lagi kawan-kawan sekalian. Pi adalah 3.142. Dia suruh cari. Yang pertama, theta dalam radian. Masya Allah. Saya nak tanya, apa yang kita dah ada? Arc ada tak? Ada tak dia hadiahkan arc dekat kita? Ya weh, arc dah ada dekat sini kan, 12 cm kan. Maknanya soalan A tu kita akan gunakan formula arc equals to R theta. Arc R theta. Mantap, Masya Allah. Arc dia dah bagi dalam soalan 12 cm. Radiusnya kita dah cari ke belum tadi? Radiusnya kita dah cari sama dengan 10 cm. Am I right? Ya weh, tukarkanlah dekat situ 10 cm. Dengan 10 cm. Am I right? Ya weh, tukarkanlah dekat situ 10 cm. Maksudnya, can we find the theta now? Ya kawan-kawan sekalian, 10 campak 11